Hari ini ramai orang bercakap tentang Bella Astilah dan Syed Saddiq. Ada yang melihat dari sudut hiburan, ada yang melihat dari sudut politik, dan ada juga yang sekadar melihat ini sebagai satu lagi kisah pasangan selebriti yang tular. Tapi jujurnya saya rasa ramai orang bukan sekadar nampak cinta. Saya rasa ramai orang nampak ketenangan. Okey, sekarang kita tengok kenapa orang tertarik. Saya rasa sebab pertama kenapa orang ramai tertarik dengan kisah mereka ialah mereka tak nampak terlalu dipaksa. Kadang bila kita tengok setengah pasangan, kita boleh rasa semuanya terlalu dibuat-buat. Tapi dalam banyak momen yang orang perasan antara mereka yang nampak bukan sekadar sweet, orang nampak keselesaan. Dan bila dua orang nampak selesa antara satu sama lain, itu sudah cukup untuk buat ramai orang rasa mungkin ada sesuatu yang jujur di situ. Kalau kita lihat dari sudut wanita pula, saya rasa ramai perempuan yang boleh faham satu perkara tentang Bella. Kadang-kadang seorang wanita yang sudah terlalu banyak melalui fasa susah dalam hidup, dia bukan lagi mencari cinta yang bising, dia bukan lagi cari cinta daripada lelaki yang hanya pandai bercakap, dia juga bukan lagi mencari hubungan yang terlalu sempurna di mata orang. Selalunya selepas terlalu banyak melalui jatuh bangun emosi, seorang wanita hanya mahu satu benda, rasa tenang, rasa tidak perlu terlalu berjaga-jaga, rasa tidak perlu sentiasa meneka-neka. Dan saya rasa itulah ramai yang wanita nampak pada kisah ini. Seterusnya kita tengok pula Syed Saddiq dari sudut lelaki. Dan kalau kita lihat dari sudut Syed Saddiq pula, saya rasa ramai orang nampak dia bukan sekadar seorang figura awam, tetapi sebagai seorang lelaki yang dalam banyak keadaan nampak lebih hadir bila bersama seorang yang betul-betul dia selesa. Kadang-kadang bila seorang lelaki jumpa seorang yang betul-betul dia selesa, sisi dia yang orang tak selalu nampak akan keluar sendiri. Yang mungkin itulah sebabnya ramai orang rasa pasangan ini mudah disukai, bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka nampak manusia. Dan bila saya melihat lebih jauh, kita masuklah pula ke bab hantaran yang dibuat oleh Syed Saddiq, yang itu bukan sekadar pada hubungan mereka, tapi pada hantaran yang diberikan oleh Syed Saddiq tu, saya rasa saya mula faham kenapa ramai orang tersentuh dengan kisah ini. Kalau benar seperti yang dikongsikan, hantaran itu bukan sekadar cincin pertunangan, tetapi ada juga simpanan ASB, simpanan tabung haji, dan juga SSPN untuk anak-anak. Dan pada saya di situlah letaknya perbezaan. Ini bukan sekadar hadiah, ini adalah cara seorang lelaki melihat masa depan. Sebab bila seorang lelaki bukan saja memikirkan wanita yang ingin dia ikat, tapi dia juga memikirkan kehidupan yang datang bersamanya. Itu bukan satu bentuk kesetiaan yang lebih besar. Bukan sekadar hadir untuk mencintai, tapi hadir untuk memikul. Okey, kenapa wanita tersentuh? Saya rasa sebab itu ramai wanita tersentuh. Sebab bila seorang wanita sudah melihat banyak perkara dalam hidup, dia mencari seseorang yang memahami realiti hidupnya, yang bersedia menerima dirinya bersama tanggungjawab yang dia akan bawa nanti. Dan bila seorang lelaki datang dengan cara seperti ini, itu bukan sekadar cinta, itu adalah rasa selamat. Okey, dan kita boleh tengok pula dari sudut netizen dan realiti. Dan dalam masa sama, kita juga kena matang sebagai penonton, sebab kita hanya nampak sebahagian kecil daripada hidup seseorang. Kita tak tahu keseluruhan cerita mereka, dan kita tidak tahu apa yang indah di luar. Dan kita perlu tahu yang kita tak perlu ganggu mereka dengan andaian-andaian. Kadang-kadang kalau kita tak mampu mendoakan, sekurang-kurangnya janganlah merosakkan sesuatu yang mungkin sedang dibina dengan ikhlas. Dan sebagai endingnya, jadi kalau awak tanya saya lah, apa yang ramai orang nampak pada Bella Astilah dan Syed Saddiq, saya rasa jawapannya bukan sekadar cinta, tapi satu bentuk ketenangan dan juga satu bentuk kesediaan untuk masa depan. Dan mungkin itulah yang membuat kisah ini terasa beza, dan bukan kerana ianya terlalu